Sebab kalau anda tak dapat UPU, lepas tu anda nak sambung kat mana? Bukan sahaja dekat Malaysia ni ada UPU, tapi kat Malaysia ni juga ada UP_TVET untuk anda mohon program TVET. So adik-adik yang dah apply UPU, anda rasa anda nak cari opportunity lain, anda apply dekat UP_TVET juga. Jangan bergantung kepada UPU semata-mata. Sebab kalau anda tak dapat UPU, lepas tu anda nak sambung kat mana? Dekat Malaysia ni tuan-puan, boleh dikatakan ada 13 kementerian yang menawarkan program TVET. Dan setiap kementerian ini ada institusi TVET masing-masing. Dan setiap institusi ini dia tujuan dia masing-masing. Contoh, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Mereka ada institut latihan pertanian. Fokusnya apa? Kemahiran berkaitan dengan pertanian. Dan menariknya dekat UP_TVET, dia ada swasta dan kerajaan. Dua-dua ada. Dan dua-dua diiktiraf. Kalau UPU, dia fokus kepada awam sahaja. Sebab apa kenapa UP_TVET ada swasta? Sebab kebanyakan program kemahiran di Malaysia, institut latihan swasta lah yang banyak menawarkan. Dan bila anda dah dapat tawaran masuk ke UP_TVET ataupun anda dapat tawaran program-program TVET, 11 hingga 20 Jun adalah tarikh untuk anda terima tawaran belajar.